Perlu ke kita ni buat skill dalam futsal? Jawapan dia, ya. Tapi bukan untuk show off. Sebelum saya kongsikan kepada korang kena follow kita dulu, gang. So, gang, jom. Dalam futsal, ruang dia sempit, tempo dia laju. Kalau kita tak ada skill, memang kita senang kena makan. Skill ni bukan saja nak nampak lawa, tapi untuk lepaskan diri, buka ruang dan juga cipta peluang gol. Tapi ini kesilapan yang ramai player futsal buat. Terlalu banyak buat skill sampai keputusan lambat buat. Lalas kita hilang bola. Ingat, futsal ni bukan freestyle. Kadang-kadang simple play lagi bahaya daripada 10 skill. Kita ni kena guna skill bila perlu sahaja. Dalam situasi 1 lawan 1 bila tak ada option untuk pass. Itu baru momen kita untuk menyelah. Player yang terbaik bukan yang paling banyak buat skill, tapi player yang terbaik tahu bila masa perlu buat skill. Jadi ada ke teammate korang ni yang suka dribble sampai tak pas bola? Cuba tag dia kat bawah. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut besar, korang boleh datang ke SRT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.